Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wana Afifah binti Wan Mukhtar, nombor matrik C22E0491. Hari ini, saya ingin membentangkan mengenai teori pengkaedahan Melayu oleh Hashim Awang. Yang pertama, mengenai latar belakang teori pengkaedahan Melayu yang merupakan satu pendekatan kritikan sastera yang dibangunkan oleh Profesor Dr. Hashim Awang, seorang tokoh akademik tersohor dalam bidang kesusasteraan Melayu. Teori ini mula diketengahkan sekitar tahun 1980-an sebagai usaha untuk menyediakan satu kaedah kritikan yang menteraskan nilai budaya dan pemikiran bangsa Melayu itu sendiri dan bukannya bergantung sepenuhnya kepada teori barat. Seterusnya, mengenai sorotan kajian. Banyak kajian telah dijalankan berasaskan teori ini, iaitu Muhammad Afandi Hassan 1987 menekankan bahawa teori ini menolak penggunaan teori barat sepenuhnya kerana tidak selaras dengan nilai keislaman dan ketimuran dalam sastera Melayu. Seterusnya, mengenai analisis kajian. Untuk bahagian ini, saya menampilkan beberapa teks contoh karya umum seperti puisi, cerpen atau novel pendek Melayu. Katakan kita gunakan puisi mengenai doa seorang guru. Yang pertama iaitu nilai ketuhanan. Yang kedua, unsur didaktik dan moral. Yang ketiga, gaya bahasa dan struktur tradisi. Selari dengan pendekatan teori pengkaedahan Melayu yang meletakkan unsur ketuhanan sebagai asas dalam nilai keindahan dan makna karya. Seterusnya, mengenai unsur didaktik dan moral. Puisi ini menyampaikan pengajaran tentang keikhlasan guru dalam mendidik bangsa. Ia memaparkan nilai murni seperti pengorbanan, kasih sayang dan tanggungjawab sosial yang amat ditekankan oleh Hashim Awang dalam menilai mutu sesebuah karya Melayu. Seterusnya, gaya bahasa dan struktur tradisi. Bahasa yang digunakan bersifat sederhana, berirama dan penuh nilai bahasa. Ini mencerminkan ciri keindahan Melayu yang menjadi kriteria penting dalam teori ini. Seterusnya, mengenai sorotan kajian. Banyak kajian telah dijalankan berasaskan teori ini, iaitu Muhammad Afandi Hassan 1987 menekankan bahawa teori ini menolak penggunaan teori barat sepenuhnya kerana tidak selaras dengan nilai keislaman dan ketimuran dalam sastera. Seterusnya, rumusan kajian. Teori pengkaedahan Melayu oleh Hashim Awang merupakan satu pendekatan kritikan yang sangat penting dalam memperkasakan identiti kesusasteraan Melayu. Teori ini identiti kesusasteraan Melayu. Teori ini menekankan aspek keagamaan, kemanusiaan, nilai budaya dan keindahan bahasa dalam menilai sesebuah karya. Akhir sekali, mengenai rujukan, saya mendapati Hashim Awang 1995, Teori dan Kritika Sastera Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Muhammad Afandi Hassan 1997, Pendidikan Estetika daripada Pendekatan Tauhid DBP, Rahmat Syahari 2002, Kritikan Sastera, Teori dan Praktik, Penerbit UKM. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.